Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Alizakwan Benaremi selaku wartawan anda pada hari ini. Dunia berubah dengan sangat pantas. Teknologi digital kini menjadi tulang belakang masa depan pendidikan negara. Sudah tiba masanya pendidikan negara kita berada di barisan hadapan revolusi digital. Di dalam dunia digital, keselamatan juga penting. Guru-guru, ibu bapa dan pelajar perlu dididik tentang keselamatan cyber bagi memastikan pembelajaran digital kekal selamat dan proaktif. Bentukkan dulu matris songsang dahulu. Kemudian selesaikan guna formula adik tu nak baca. Ain berapa Ain? Tak nampak lah cikgu. Baru dah nampak. Pelajar menggunakan kacamata berteknologi tinggi untuk pembelajaran yang lebih efektif. Susahlah rumusan ni. Kau tahu Syamil macam mana nak buat? Oh, rumusan ni. Kalau rumusan ni awak perlu rujuk kepada ChatGPT. ChatGPT ni akan memberikan awak maklumat tentang peribahasa, ulasan, karangan dan yang lain-lain. Dengan AI sebagai guru pembantu, setiap pelajar mendapat pengalaman pembelajaran yang lebih berkesan dan interaktif. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar sains part 2. Semua dah ready ke? Okey, cikgu share screen, okey? Pembelajaran tidak lagi terbatas kepada 4 dinding kelas. Dengan platform digital, pelajar dapat belajar dari mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Kini, dunia bilik darjah mereka. Dulu, kita hanya bergantung kepada buku teks dan papan putih. Okey, kat situ diberikan jarak antara 5mm dengan ketebalan dia punya jarak antara garisan 737. Okey. Ya. Susah cikgu pakai buku teks. Tak faham? Tak faham? Susah. Pastikan garisan sepadan, pastikan ketebalan garisan adalah 0.5mm. Okey, contoh di sini kamu bagikan bahagian dan tulis kamu punya nama serta kelas. Kini, semuanya berada di hujung jari. Dengan e-pembelajaran dan sumber dalam talian, ilmu dapat diakses tanpa batasan. Teknologi membawa pembelajaran ke tahap yang seterusnya. Okey, boleh faham? Mudah ke tak? Mudah cikgu. Hai, Assalamualaikum. Saya Ainul Farisha. 你好，我的名字是高启胜。 Assalamualaikum, yang dari David. Hi, xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Nguyễn Văn Hữu Phước, năm nay tôi 17 tuổi. Tôi đến từ Việt Nam và hiện tại tôi đang sinh sống tại Malaysia. Bye. Pendidikan negara tidak lagi dibatasi oleh lokasi atau sumber fizikal. Inovasi digital terus berkembang, pendidikan masa depan menjadi lebih interaktif, fleksibel dan efektif. Teknologi membuka peluang kepada semua tanpa mengira latar belakang atau keupayaan. Kini, tiada siapa yang ketinggalan dalam mendapatkan pembelajaran berkualiti. Bahana digital bukan sekadar perubahan. Ia adalah revolusi di dalam pendidikan. Bersama, kita memperkasakan pendidikan negara. Sekian daripada saya, pendidikan digital masa depan kita. Assalamualaikum.